Kita cakap dengan anak kan, benda paling simple sekali. Apa yang paling kita takut anak kita kalau masuk sekolah menengah lah, dia tak terlibat dengan apa? Dadah, rokok, nampak? Jadi bila kita nak cakap ni, jangan isap rokok membahaya pada kesihatan. Betul? Dekat kotak rokok tu tulis membahaya kesihatan, siap gambar jantung terbakar semua ada dalam tu. Tapi kenapa yang beli tu bukannya buta, bukannya rabun. Memang dia boleh baca, dia faham membahaya tu maksudnya apa. Adakah bangang dia melantun-lantun sampai dia tak boleh faham? Tak. Tapi dia memilih untuk tak nak faham. Tetapi bila dia isap rokok, sejahat-jahat macam mana pun abah ni, ayah ni, dia takkan bagi anak dia isap rokok. Betul tak? Dia akan cakap, kau janganlah isap rokok. Ada dua keadaan parents cakap dengan anak jangan isap rokok. Pertama, dia cakap macam ni, kau jangan isap rokok, tak ada faedahnya. Ayah sendiri pun tak isap rokok. Kenapa? Membahaya pada kesihatan. Tu testimoni pertama. Testimoni kedua, tu salah isap rokok. Ayah kau dah lama dah terjebak dengan rokok ni, tak boleh tinggal dah. Jadi dia menasihat orang sambil dia mokok macam mana? Cuba fikir. Ataupun dia cakap jangan isap rokok, kau isap rokok tampar kau. Tapi tengok tak macam mana satu hari anak ternampak, ayah kau isap rokok lah. Macam mana? Jadi krisis kepercayaan. Nampak? Begitu juga contoh berjanji, mak nak tengok Samsul debat. Ya, nanti hujung bulan ni Samsul debat datang Madat, kita datang, kita tengok ya. Contoh, kita duduk depan sekali. Contoh kan. Kan? Nak tengok. Tapi banyak sangat parents hari ni, mak ayah hari ni berjanji dengan anak tapi tak buat. Sampai masa malas lah, nantilah lain kali lah Samsul debat tu, nanti lain kali dia datang lagi tu. Makna tanpa sedar kita menjadikan satu kebiasaan, kelaziman, maka terdidik dalam hati anak tu berjanji tak semestinya kena buat. Nampak? Kita tak perasan tu, benda tu basic kita bagi kat dia. Dia pun macam tu lah. Alah, tak apa. Sampailah anak ni. Sebab kalau kita buka dalam satu buku, nama dia The Chicken Soup. Buku Chicken Soup ni bukannya resepi masak sup ayam tau. Tapi Chicken Soup ni dia banyak mengajar tentang teknik parenting, keibubapaan. Jadi berjanji dengan anak, contoh dia bagi situasi ada seorang anak ni macam ni. Dia cakap dengan mak dia, mak nak aiskrim. Nantilah tunggu cukup bulan. Mak dia kata. Hujung bulan tu dia tanya, mak bulan dah cukup belum? Dia kata, bulan dah cukup belum? Kan mak cakap pasal cukup bulan. Dah cukup. Kenapa? Kan dulu mak janji nak beli aiskrim. Nantilah. Alah kau ni. Tak cepat. Nantilah. Ada masa lagi. Kali ketiga, mak nak aiskrim. Kau ni aiskrim tak ada benda lain. Banyak benda yang boleh makan. Akhirnya anak buat kesimpulan, benda tu tak semestinya kena buat. Dan benda tu akan berpusing, berputar pula, giliran anak pula. Mak tanya, kau tak balik ke makan dengan mak? Lama kau tak balik, kita makan sama-sama. Apa anak tu jawab? Nantilah mak, tunggu cukup bulan. Tengah banyak kerja ni. Bila cukup bulan pula, jadi tak balik. Kau kata cukup bulan nak balik. Mak, saya banyak kerja. Tengoklah dalam seminggu dua lagi saya balik lah. Seminggu dua lagi. Jadi tak nak balik. Mak ni tak habis pasal makan. Mak makan je lah dulu. Besok saya okey, saya balik lah. Akhirnya nak salahkan siapa? Tu saya cakap awal tadi. Siapa yang ajar anak jadi macam tu? Tanpa kita sedar sebenarnya. Menjerit-jerit. Kadang tu sebabnya kita diajar dalam kandungan lagi dah sebenarnya. Anak ni dalam masa dia masih lagi janin kan, sebenarnya proses pendidikan tu dah bermula. Tu sebab kalau kita tengok puak-puak yang berbangsa Yahudi ni kan, dia percaya benda tu. Apa yang Islam ajar ni dia lagi percaya. Cuma dia tak terima Islam. Perempuan-perempuan Yahudi yang mengandung,
waktu dia mengandung, kalau tak faham mengandung, pregnant, kau tak faham lah. Waktu dia mengandung, apa dia buat? Dia buat latihan matematik. Matematik yang sekolah rendah tu, yang 2 kali 5, 8 kali, dia buat aja. Sebab dia nak rangsangkan pemikiran janin dalam baby tu sebenarnya. Dia percaya benda tu. Tu sebab dalam tempoh mengandung, suami isteri bergaduh tak sihat. Menjerit, awak tahu apa, jagalah diri, memekak-mekak, tak, memekak. Baby dalam pun, tu sebab baby tu keluar menjerit tu. Berlawan, tantrum sebenarnya, tanpa kita sedar. Tu sebabnya kalau layan isteri waktu mengandung dengan baik, ada kesan pada baby yang bakal dilahirkan. Itu yang ada orang tu sampai dia dukung bini dia tu. Waktu mengandung, nak ke dapur pun berdukung. Tapi kalau nak buat tu, kena kaji dulu kapasiti berat badan isteri tu. Jangan main dukung je. Tak dapat pakai dukung tu, pakai troli boleh. Contohlah kan, tolak pergi ke dapur. Tapi okey lah, mana layanan yang baik. Ni mana nak beritahu pendidikan yang awal kan. Kemudian, contoh, anak-anak tengok televisyen, kita marah. Janganlah TV. Jangan main handphone. Pergi belajar. Ayah pun sama. Marah anak, pergi sana. TV. Masuk bilik baca buku. Yang maknya duduk dekat depan, buka TV. Curang tanpa niat. Macam tu. Contohlah. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Kesian Elina. Kan? Macam tu lah. Ini contoh nak bagi faham je. Yang kedua. Yang pertama tadi, saya kata tadi, bina kepercayaan. Maknanya mulakan dengan diri sendiri, kepimpinan melalui teladan. Kedua, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru, maknanya apa yang kena ada dalam hati ni, apa yang kena ada, sabar. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak rotan. Macam tu. Tak semayang, sebat, zap bagi. Nabi ajar kan? Nabi ajar sebat kalau dia 10 tahun dia tak semayang, rotan dia. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Tetapi yang ramai tak faham, Nabi bagi tahu, ajarilah anak kamu, didiklah anak kamu bersolat seawal usia 7 tahun. Bila dah ajar 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, bila 10 tahun tak solat, baru boleh rotan. Ni masalahnya tiba-tiba kau umur kau 10 tahun nak pergi solat. Dia tak solat, kita rotan. Tu tak betul. Sebab tak dimulakan daripada 7 tahun. Faham? Tu sebabnya bila bangun pagi solat berjemaah, ajar anak-anak supaya jemaah sama. Anak-anak yang berusia 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini lebih mudah diasuh untuk solat berjemaah subuh berbanding kanak-kanak berusia 40 tahun ke atas. Tu kena faham. Dah 40 tahun tu dia bukannya robung dah buluh botong tu. Standard buat lomang dah habis, bakar lomang tu, bakar bola rumban dah lah buluh tu. Tak ada guna boleh tak? Kan? Jadi mana kata mendidik anak ni daripada awal Nabi ajar. Tu kena faham. Jadi mana kata yang paling tepat boleh rotan. Itu pun rotan tu setelah kita usaha dah suruh tegur dia tak mau. Dan kita dah ajar dia daripada seawal usia. Jadi dia faham sebab bila kita dah ajar pada 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia dah faham sepatutnya kepentingan solat tu. Macam tu. Jadi terapkan juga kesabaran kepada anak dengan tunggu sekejap bila minta sesuatu. Contohnya, nak air, dia kata. Tunjuk dia. Sekejap sekejap tau, sekejap. Sabar. Ini tak sekejap tau. Contoh dia lain. Alat bantuan mengajar nak sampai aja alat bantuan mengajar tu. ABM 1, ABM 2. Pelampar, penumbuk, penempak semua nak baginya. Sabar dulu. Ada satu kisah, seorang anak perempuan, dia makan mi hailam.
Tahu tak mi hailam? Mi hailam, mi yang ada kuah kicap tu, yang gelap-gelap ada telur mata cair kuning tu. Mak saja je. Ada tak gerai yang buka mi hailam tu? Tak ada. Lepas tu tengah-tengah makan, tiba-tiba anak ni dia terlangkup kan botol rabuk. Apakah yang akan kita lakukan? Pertama, tampar dia sampai ke dinding. Zoom, pampak melekat. Kedua, benamkan kepala dia dalam kolam air tu. Nak buat lagi tak? Nak buat lagi tak? Oh, macam tu kedua. Oh, itu teknik ala tentera tu. Yang ketiga, tanya dia. Oh, yang ketiga tu jarang sangatlah. Biasanya memang sampai ABM 1, ABM 2 tadi. Alat bantuan mengajar tadi sampai. Tapi dalam kes yang benar-benar berlaku, seorang ibu ni tanya, ni mak nak tanya, kenapa buat macam tu? Tahu tak apa dia? Sebenarnya saya nak tolong mak dia. Budak yang usia 4 tahun tu dia kata, sebenarnya saya nak tolong mak. Macam mana pula? Mak tengok dia kutip balik mi tu, dia letak dalam pinggan. Lepas tu dia ambil kain, dia lap. Tak bersih pun, berminyak-minyak. Jadi mak dia kata, alang-alang dah tolong tu basuhlah sekali. Dia bawa kat sinki, dia basuh. Memang tak bersih, berminyak-minyak. Lepas tu barulah mak dia faham. Rupa-rupanya, anak yang berusia 3, 4 tahun, 5 tahun ni, selama ni dia nampak cara mak dia kemas dapur adalah dengan cara, apa dia buat? Macam mana cara orang perempuan kemas dapur? Dia akan kutip benda yang berterabur, dia akan lap benda-benda yang tumpah, kemudian dia basuh. Betul tak? Jadi dia ingat, kalau dia nak tolong mak dia, dia kena terabur dulu. Dia ingat macam tu. Faham tak? Jadi makna niat dia baik, cuma cara tak betul. Jadi apa mak dia kata? Oh, bagus anak mak nak tolong mak. Cuma boleh tak mak minta tolong? Apa mak? Lain kali kalau nak tolong mak, cakap dulu tau. Jangan terus tolong. Okey. Jadi maknanya anak ni akan okey. Dia akan faham. Tapi kalau tadi, dia kutip, dia buat macam tu dengan tumpah kan, mak dia tu tampar. Bertampar sampai ke dinding tadi. Apa dia akan letak dalam kepala dia? Oh, tak boleh tolong. Tolong mesti kena penampak. Nampak tak? Sebab cara anak-anak faham tak sama dengan kita. Nampak tak? Itu sebabnya. Jadi itu sebabnya kita kata, tak boleh, budak-budak tak boleh minum air ni. Sebab kita kena tahu dulu air ni jenis apa. Bismillahirrahmanirrahim. Air apa dia? Ada masam-masam sikit. Sekali lagi, saya tak pasti rasa apa. Sekejap. Oh, rasanya macam lemon tea je. Macam sikit lah. Betul. Tengok. Kalau saya terus cakap tadi, adik ni akan cakap apa? Tengok dia. Bila kita sabar, tengok apa dia jawab. Macam je, tapi air lain, dia kata. Nampak tak? Jadi makna kata, Mokti tolong bagi 2-3 jenis air lagi. Supaya kita boleh yakin ini jenis apa sebenarnya. Allahu Akbar. Okay? Jadi terapkan kesabaran kepada anak dan kita boleh ajar dia menunggu. Contoh anak nak cepat. Nak nasi, dia kata kan. Kita marah dia. Sabarlah, kau fikir perut kau aja. Ni lapar dah tadi tak makan. Berlumba pula tengok siapa lagi lapar. Tapi cara kita ajar anak kita, oh nak nasi jangan risau. Nak telur sekali tak? Telur Telur mata kebau ke? Telur dada? Telur mata. Okey, sekejap lagi mak buat. Tunggu sekejap mak buat ni. Mak nak buat ni. Jadi mana kita mengajar anak kita bersabar. Okey. Ketiga, jujur dan rasa bertanggungjawab. Jujur dan tanggungjawab, elemen yang perlu ada, pupuk dia. Contohnya, gunakan peluang yang ada ketika bersama dengan anak. Misalnya selepas bermain, ajak dia kemas. Nampak? Pupuk elemen jujur dan tanggungjawab. Dia main, dia sepah, betul tak? Kita bising. Sepah ni semua. Dia tak tahu pun. Lepas main kena kemas. Jadi kita ajar dia. Dah main kan? Jom. Kutip. Jom kita kutip. Tengok. Siapa penuh kan? Tengok. Okey tak? Nampak tak kemas? Nampak tak tersusun? Nampak tak cantik? Elok kan? Macam tu. Sebab bila kita tak ajar anak ni, kita marah, dia akan rasa benda tu bebanan tanpa dia faham. Bila dia tak faham benda yang dia buat, benda tu akan jadi beban pada anak-anak. Itu sebab kena faham. Ada contoh lagi macam bila tengok tentang jujur dan tanggungjawab ni, kadang dia dah tak tahu, cakap tak tahu. Jangan malu mak ya.
entah mak pun tak tahu. Yang kes yang anak balik daripada kelas fardu ain, kan, bapaknya dah pencet, ni anak yang kecil sekali. Dia rajin beranak bininya. Ada anak kecil. Jadi bila sampai kat rumah, daripada mana? Ayahnya tanya. Daripada mana? Daripada kelas fardu ain. Kau belajar dengan siapa? Ustazah Jamilah. Ustazah Jamilah yang lawa tu. Dia kata. Tadi belajar pasal apa? Belajar pasal malaikat. Malaikat. Okey, malaikat apa belajar tadi? Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil. Okey. Sekarang ayah nak tanya, malaikat Jibril buat apa? Ayahnya test anak tu. Malaikat Jibril itulah dia menurunkan wahyu. Pandai anak ayah. Tapi rupanya soalan tu tak terhenti di situ. Anak pula soal balas pada bapaknya. Ayah, kan lepas Nabi Muhammad kan dah tak ada lagi dah wahyu turun kan? Betul? Betul? Ayah ni kata. Habis sekarang Jibril buat apa? Dia tanya. Sudah. Ini soalan ni. Orang yang dah 30 tahun duduk kat Madat pun tak boleh jawab. Kan? Kena. Habis kan Jibril buat apa? Hara bapak. Bapak ni ego dia tinggi sangat. Kau pergi tanya mak kau. Macam tu. Itu jawapan yang paling senang sekali. Yang maknya pula dah terdengar, kelang kabut buat-buat pergi singki. Masuk pinggan. Mak, kau diam lah, kau tak nampak ke mak sibuk ni? Pergi tanya ayah kau. Pergi tanya ayah pula. Tak sempat bagi soalan pun lagi. Ayah dia nak macam-macam, nak ambil buku lah, macam-macam cara lah nak mengelak daripada jawab soalan. Ayah cakap lah, ayah, sekarang Jibril buat apa? Macam ni lah, ayah pun tutup buku. Jibril dengan ayah kau sama makan pencen. La ilaha illallah. Kau dah lah tak tahu, kau menipu pula budak tu. Jawab je lah dengan jujur. Cakap, nak, memang betul lepas turun wahyu, lepas Nabi kita tak ada lagi dah turun wahyu selepas tu, betul. Wallahualam, Allah je maha mengetahui. Kan? Allah je lah mengetahui Jibril tengah buat apa sekarang. Jadi mungkin Jibril tengah tengok kau buat apa, tanya soalan tak berfaedah ni, kau jangan tanya. Kau buat kerja baik-baik. Belajar elok-elok. Faham? Dah jangan tanya lagi dah. Allah nak tahu juga.